Dalam video kali ni kita akan ajarkan basic use untuk Insta360 Lunar Ultra. Apa yang korang akan dapat adalah dia punya carry bag ni. And then dekat dalam dia korang buka, kita ada kamera Insta360 Lunar Ultra sekali dengan casing dia. Ada kabel Type-C to Type-C, 3 handle, penting adapter. Ini kita punya windshield Insta360 Mic Pro. Okay, so ini barang-barang yang korang akan dapat nanti. Untuk buka kamera ni daripada casing ni, korang kena tekan sini. Dia akan terbuka. Ini korang boleh keluarkan kamera. So bila korang keluarkan kamera, korang nampak kat sini kita ada wide angle lens yang magnetic dekat sini. So onkan dia, korang boleh slide je skrin ni ke atas. Korang boleh nampak kat sini kita punya kamera dalam mode portrait, tapi kita punya skrin dalam mode landscape. So untuk tukar, korang just slide ke atas. Dan tepi ni ada aspect ratio, korang boleh tukar kepada landscape. And then kat sini juga korang boleh pilih lah resolution dan juga frame rate yang korang nak. Dan kita turun ke bawah balik. Okay, so sekarang ni kita dalam mode video. Korang boleh tekan sini untuk tukar dia punya mode. Okay, ada macam-macam mode dekat sini. Korang boleh tukar. Right, okay, sekarang dalam mode foto, kita tukar balik ke dalam mode video. Alright, okay. So, untuk start record, kita perlu tekan button record dekat bawah sini. And then dia dah start record. Untuk gerakkan, korang boleh gerakkan macam gimbal biasa. Dia akan ikut motion pergerakan tangan korang. Ataupun korang boleh menggunakan joystick ni. Joystick ni korang boleh pusing-pusingkan. And then kalau dalam keadaan sangat macam ni, korang boleh recenter dengan tekan joystick ni 2 kali. So dia akan recenter balik gimbal. So kalau korang nak kepada selfie mode, korang boleh tekan joystick ni 3 kali. So kamera ni akan point kepada korang untuk selfie mode. Untuk startkan tracking dengan kamera ni, korang perlu double tap dekat skrin. So dia akan start tracking. Kalau korang gerak-gerakkan kamera, dia akan fokus kepada korang saja. Untuk cancelkan tracking ni, korang double tap. Okay. Next, kamera ni juga korang boleh zoom. Korang boleh tekan sini, dia boleh zoom up to 12 kali. Hahaha. Okay, korang tarik ke bawah balik. Untuk tarik, wide balik. So untuk stop record, korang tekan button record juga untuk dia stop record. So untuk korang preview balik recording korang, korang boleh slide ke tepi. So dekat sini adalah footage yang korang record tadi. Dan dia dah start record. Untuk gerakkan, korang boleh gerakkan macam okay. Kalau korang slide ke tepi sini, dia akan nampakkan mode-mode filter yang korang boleh pilih. And then kita slide ke bawah. Kita ada gimbal mode, korang nak pilih macam mana. Okay. And then dekat sini ada brightness, terang gelap, sound dia. Korang boleh detachkan dia punya screen untuk jadikan remote. So cara dia adalah korang tekan button merah tepi sini 2. Korang tekan sama-sama, and then korang tarik keluar. So screen ni dah keluar, and then dekat sini korang boleh switch. Tekan switch untuk jadikan remote ni adalah korang punya mic. So kamera korang boleh letak sini. So macam ni korang boleh control juga kamera. Okay. And then korang pasang balik, masukkan belah atas dulu, and then bawah ni korang tekan. Okay. So next, untuk connectkan kamera Lunar Ultra dengan kita punya mic. Yang mic, hold dia punya power button sini sampai dia vibrate. So bila dah turn on, dia akan auto connect dengan kita punya kamera. So untuk off kan, korang tekan sama juga, hold lama-lama untuk off kan kita punya mic. Dalam casing ni ada wide angle lens. So korang boleh tarik keluar.
Okay, so dia magnetic. Untuk lekatkan dengan kita punya kamera, korang just letak aja dekat dia punya lens. Kita punya battery handle, okay, korang pastikan button ni kat depan, and then korang masukkan sampai bunyi klip kiri dan juga kanan. So bila kiri kanan ni dah klip, and then kamera akan auto charge menggunakan bateri handle kita. So untuk cabut balik, korang tekan button tengah ni, and then korang tarik. So next, kita akan ajarkan macam mana cara untuk transfer footage daripada kamera Luna Ultra ke dalam handphone. So kamera ni pastikan korang on, and then korang boleh letak, and then korang perlu install apps Insta360. Okay, sekarang ni aku dah install. So korang pergi dekat gambar kamera bawah sini, and then dia akan keluar device Luna Ultra. So korang connect dengan kamera, join dengan wifi kamera. So bila kita dah join dengan kamera, korang boleh tekan sini. Ni adalah video yang kita record tadi. So untuk download, tekan select atas ni, korang select, and then download dekat bawah sini. So untuk off kamera ni, korang boleh tekan je button record ni lama-lama, and then kamera akan off. So kita masukkan balik dalam casing, buka casing, skrin dia pastikan belah dalam. So korang masukkan macam ni, and then tutup. So next kita akan ajar macam mana cara kita nak tukar display. Korang perlu onkan mic, hold lama-lama sampai dia turn on, and then dekat power button ni korang tekan 3 kali, and then dia akan start blinking. So bila dah start blinking, mic kita dalam mode pairing. So korang tekan button kamera bawah situ, and then ada keluar Insta360 Mic Pro. Korang tekan, and then dia akan connect dengan mic kita. And then korang pergi ke custom wallpaper. So dekat sini korang boleh pilih lah, macam ni contoh-contoh yang dia bagi, ataupun korang boleh custom sendiri. So kita akan tukar warna hitam, king bold, and then kita set as wallpaper. So kita tunggu. So kita punya mic dah tukar ke wallpaper yang baru. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.